Assalamualaikum dan hai semua rakan-rakan Ashraf. Dalam episod 3 hari ini, Ashraf nak sampaikan satu pesanan penting untuk kita semua sebagai murid yang ingin berjaya. Tajuk kita ialah Hormat Guru itu tanda kita murid hebat. Rakan-rakan, guru bukan sekadar orang yang mengajar di hadapan kelas. Guru adalah insan yang membimbing kita, mengajar kita hal betul dan salah, yang sabar menunggu kita faham dan yang mahu lihat kita berjaya satu hari nanti. Bila kita hormat guru, sebenarnya kita sedang hormat ilmu. Kita sedang hormat masa depan kita sendiri. Hormat guru bukan susah pun. Ada banyak cara kecil yang boleh kita buat setiap hari. Ucap salam bila jumpa guru, dengar dengan baik ketika guru mengajar, jangan potong percakapan guru, tunjukkan usaha dalam kerja sekolah. Sentiasa bersopan bila bercakap, tunjukkan terima kasih. Bila guru membantu perkara-perkara kecil inilah yang menjadikan kita murid hebat, bermaruah dan beradab. Murid yang hormat guru biasanya mudah dapat ilmu, mudah faham dan hati mereka lebih lembut untuk belajar. Bila guru sayang dan percaya pada kita, banyak pintu kejayaan akan terbuka. Ingat ya rakan-rakan, ilmu itu cahaya, guru itu pembawa cahaya. Dan kita murid yang hebat bila kita menghormati mereka. Jom kita sama-sama jadi murid yang baik, murid yang beradab dan murid yang membanggakan sekolah serta keluarga. Itu sahaja pesanan Ashraf untuk episod 3. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.